Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya H-A-N-Y Hani M-A-I-S-A-R-A-H Maisarah. Hari ini saya mahu cerita tentang pengalaman saya di sekolah. Saya sekolah di sekolah MENENGAH Menengah KEBANGSAAN Kebangsaan PAYA Paya RUMPUT Paya Rumput Melaka. Sekolah saya luas dan cantik. Ada banyak teknologi baru. Saya suka pergi sekolah saya. Ada ramai kawan-kawan dan cikgu semua baik. Saya rasa seronok datang ke sekolah. Tiap hari kalau mak saya lambat ambil saya akan pergi ke perpustakaan dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya selalu balik lambat. Sekolah ialah tempat yang istimewa untuk saya. Di sanalah saya belajar banyak benda. Contohnya berusaha dan kesabaran. Banyak pengalaman manis yang saya ingat hingga hari ini. Setiap pagi emak saya akan membuat sarapan untuk saya dan abang saya. Saya akan pergi ke sekolah dengan menaiki bas sekolah bersama-sama abang saya. Di dalam kelas banyak subjek yang saya belajar. Ada subjek yang susah untuk saya faham. Contohnya matematik dan sains. Ada subjek yang senang untuk saya faham. Contohnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Walaupun subjek sains susah, tapi saya suka sebab banyak buat eksperimen. Di sekolah saya pernah masuk aktiviti sukan. Saya pernah wakil bola jaring hingga peringkat negeri. Kami semua seronok sebab ini kali kedua kami menang di peringkat negeri. Setiap petang saya akan bermain bola jaring bersama-sama kawan-kawan saya. Pengalaman pahit saya pernah dimarahi oleh cikgu matematik saya. Saya tak suka subjek matematik sebab cikgu matematik saya garang. Dia suka marah saya. Tapi sejak ada cikgu baru yang mengajar saya minat subjek matematik.
Dia banyak tolong saya. Saya sudah mula minat subjek matematik hingga hari ini. Saya harap nanti saya dapat jadi seorang cikgu matematik untuk murid-murid saya.